kita orang kita kena kuat. Saya faham struggle lah ni teruk no. Macam-macam apa semua. Assalamualaikum. Okey, apa khabar? Saya dah sampai kat Perlis. Sebenarnya saya pergi Kedah tadi, tapi lah ni saya dah sampai Perlis. Saya ni cakap jujur Perlis punya landscape ni cantik betul-betul jatuh cinta dengan Perlis punya landscape. Kadang-kadang tu guys terfikir kan, macam untungnya orang Perlis ni kan, walaupun orang kata alah negeri kecil, mundur lah, tak ada apalah, korang tahu tak landscape dia orang, ketenangan, tranquility sini, wah sini best guys. Okay, so misi saya hari ni macam biasa, saya nak cuba tegur tengok beberapa peniaga ataupun siapa-siapa kan, kita try semang-semang tengok apa yang kita boleh bantu, kita bantu. So Perlis Indra Kayangan, jom. Assalamualaikum. Jual apa ni? Cok pisang. Pisang cheese, pisang goreng. Tak nampak cheese pun? Ada, simpan dalam tu. Simpan dalam ni? Ni belakang boleh rumah ke? Rumah ni rumah kampung ni, rumah taman. Oh. Cik bungkus RM2 tak boleh? Ya. Ni gerai cik punya ni? Sewa. Berapa lama dah berniaga kat sini? Ada 4 tahun. 4 tahun. Macam mana berniaga? Okey. Boleh lah. Sehari berapa ribu? Sehari boleh dalam 120 macam tu. Tolak-tolak modal boleh lah dalam 60. RM60 kan tu lah. Tak ada buat kerja lain, berniaga je lah no? Buat dengan suami. Buat dengan lelaki Apa? Ni lelaki mana? Pergi mana? Dia pergi ambil anak, kafar. Oh, anak orang? Allah, duk lena kat itu. Tak ada nyamuk ke apa ke? Mendung ada. Ha? Mendung ada, tapi bawa ubat nyamuk. Bawa ubat nyamuk. Anak umur apa tu? Duk tidur tu? Dia tu 6 tahun. 6 tahun. Dia dah balik tadi, lupa tadi ni. Ni kira selalu mula berniaga pukul apa? Pukul 1.30 sampai pukul 5.30. Sini dia tak boleh sampai pukul 7 dia. 5.30 tak ada orang lah. Tak ada orang lah. Mesti jalan shortcut lah kat sini. Oh. Dia tak mesti jalan utama. Oh, okey. Hari-hari berniaga ke apa? Sabtu Ahad, kadang cuti, kadang Ahad saja. Sabtu Ahad tak ada orang. Oh, Sabtu Ahad tak ada orang. Tak ada. Kira lelaki kerja sekali sini ya, no? Buat sekali ya. Boleh tampung ke keluarga? Boleh lah. Boleh? Ada rumah sendiri apa ke? Tak ada. Tak ada. Duduk dengan Pak Mentua. Duduk dengan Pak Mentua. Duit saya? Saya bayar? Saya bayar? Bagi ya. Terima kasih. Tak apa, saya bayar. Tak apa, makan petang-petang. Relax kan. RM1, RM2, RM4 no? Ya. Okey, RM4. Kira tekak lah ni jual berapa dah ni? Dalam 86. 80 lebih Oh dia macam contoh kalau sale hari tu 100, untung bersih tu adalah dalam RM40, RM50 lah. Adalah no, setengah beratus lah. Kalau ada goreng mah? Ada tu bagi dekat orang kampung. Tak rugi ya? Takkan kita nak buang kan, tak rugi lah bagi. Betul no? Kalau macam hujan, ambil bagi pergi dekat rumah-rumah betul kan. Sebab itu duduk dengan kami. Oh. Ya? Mana? Ni. Okey. Bye-bye. Duit saya ambil, saya bayar. Ya. Saya dah ambil. Ambil makan. Cok. Kelar masih no. Baik. Abang ni 10, tadi abang apa? RM3 ya? Ya, tu RM13 ke no? Islah anak duk macam tu, saya tak boleh tengok ni. Saya budak-budak tu pasal nyamuk, kesian kat depa. Pergi ngasuh, tak boleh ngasuh kan Mahal. Oh, sini chef berapa mengasuh? dalam 300 ataupun 200. 300 ataupun 200. Kalau macam orang kita kenal, kita lebih tu pun kalau orang kita kenal. Pak Mentua apa kerja lagi? Kerja lagi. Kira lagi 13 no? Ya, betul? Betul no? Ya. Ni. Ya. Tak apalah ni, saya bagi hadiah sikit lah no. Berniaga elok lah. Orang kata abang boleh cover berniaga sikit, bawa anak-anak jalan-jalan apa semua. Nah. Ambil. Lepas tu apa, saya tengok jari kosong tu. Nah. Ni saya bagi cincin berlian satu, simpan lah elok-elok. Ni ambil untuk buat bagi anak belanja makan ke, nak pergi makan sedap-sedap ke apa ke. Nah puan, jaga diri, semangat, kena kuat. Tak apa, tak ada masalah. Kesian kat anak-anak tu, bawa mereka makan-makan sedap ke apa. Kita orang kita kena kuat. Saya faham struggle lah ni teruk no. Macam-macam apa semua. Sonok tengok pasal tengok tadi Pan apa bagi ya. Terima kasih. Orang terima kasih banyak ni. Allah Taala cukup sayang, cukup suka. Apalah, jaga diri elok. Tak kena apa kan? Tak
Tak kena tak apa. Kalau kena itu yang bahaya. Apa siapa yang tengok video ni dekat jalan Kampung Pondok, Jalan Stadium ni kat tepi ni boleh tengok stadium apa semua ni. Puan ni ada jual goreng pisang goreng, cok pisang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni ada satu masalah tau dengan orang Perlis. Saya ni kali kedua, saya jujur cakap, ni kali kedua ni saya beli cok pisang ni. Sedap sungguh lah. Hampa goreng macam mana? Rapuh. Sedap sungguh-sungguh. Jadi orang berdekatan boleh support puan ni, mai beli makanan dia apa semua. Okey. Baik puan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jaga diri elok. Tengok suara macam mana? Dengar suara macam mana? Beli. Nak yang mana? Dah goreng pisang. Berapa ringgit cok pisang? Kali RM3. RM3. Cukup ke 3? Cukup lah untuk mak ayah lah. Oh tu, beli bagi 5. Saya main-main nak ziarah tengok adik-beradik belah ni tengok nampak jumpa adik-beradik. Tengok orang menega belah-belah sini macam mana, sebab lah ni banyak orang terkesan kan. Kita main, kita boleh tagak mana kita boleh tolong, kita tolong. Sebab kadang-kadang kita nampak je depa duk jual cok pisang tepi ni apa semua, kita tak tahu cerita depa. Macam mana keadaan depa apa semua. Mana ada orang beli pun tanya lah ni. Dah saya banyak. Okey. Tak okey. Bagi orang tua makan apa? Okey. Jaga diri elok. Lintas jalan elok ni. Okey nah. Okey baik. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ni tadi ni RM10 ya nah. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Nego elok nah. Okey. Jumpa lagi baik-baik. Okay guys, tadi dah tengok kisah puan tu. Puan betul lah, saya lupa nak tanya nama dia. Puan tu nama apa? Tapi tak kisahlah. Cuma saya nak pesan kepada semua yang tengok video ni. Guys, kita kadang-kadang fikir hidup kita susah. Saya faham semua orang pernah dengar ayat ni. Kalau kita rasa susah, ada orang lain lebih susah. Ni bukan cerita susah guys. Kita lack satu benda. Sekarang ni ramai orang terlepas pandang satu benda. Kita kalau ada masa, kalau boleh kita singgah beli pisang goreng ke apa, kita cuba buka buat apa, kita sembang, tanya khabar. Kadang-kadang kita tak tahu masalah yang orang alami. Bukan kita sibuk pasal dia orang, tak. Cuma kita bertanya, semua okey ke? Keadaan okey ke? Kita bukan nak mengambil berat, tapi at least kita kadang-kadang bila kita mulakan percakapan, depa rasa lega sikit. Kita tak tahu, macam tengok puan tadi tu, nampak dia secara luaran happy. Terima kasih. Akhirnya the true emotion come out. Dan saya tak salahkan dia. Dah berapa lama dia simpan, kita tak tahu guys. Berat mana dia tanggung tu pun kita tak tahu guys. Okay. So hidup ni kita bukan setakat diri kita saja. Kalau boleh cuba banyakkan bertanya khabar tentang peniaga siapa-siapa pun, peniaga ke ataupun pekerja mana-mana ke, bahkan jiran kita sendiri pun. Okay, yang orang yang jarang kita tegur. Alright. Cikgu Syahri, Kanga Perlis, abang-abang, saya sampai dah. Boleh kita jumpa lagi. Assalamualaikum.